Hari ni saya termasuk ke dunia kapibara. Lepas tu saya terjumpa banyak barang kapibara. Semuanya dibuat daripada kapibara. Ni ada anak patung kapibara dengan beg kapibara. Semuanya comel-comel belaka. Penyangga leher kapibara ni macam squishy, boleh picit. Ada kapibara burger. Kapibara pun makan gula getah tau. Lepas tu ni ada kamera kapibara. Boleh nampak kapibara buat apa dalam tu. Saya nampak ada beribu keychain kapibara tergantung kat sini. Kapibara tidur berbeton. Lepas tu ada beg kapibara lagi comel. So nak beli je Rubik Cube kapibara ni. Comel gila. Tengok comel ni kepala dia. Lepas tu yang ni ada tempat letak barang kapibara. Lepas tu saya ingatkan dia jual tumbuhan. Rupanya pen kapibara. Nampak macam pokok bunga kan. Yang ni baru real muka kapibara. Betul tekaan korang. Adik saya beli yang ni kapibara mandi. Pusing-pusing saya terjumpa pula tempat Sanrio. Ada makcik pakai baju kelawar. Rasanya saya dah termasuk alam lain. Alamak, tak lama lagi saya jadi macam dorang ke. Saya terjumpa lagi tempat Sanrio. Akhirnya saya jumpa kapibara squishy. Saya selamat. Tak selamat lagi. Lagi santai kawan. Adik saya sedang membuat ritual menjadi superhero di dalam mimpinya guys.